Tapi saya syukur kita dengar dan insya-Allah kerana saya lihat rekodnya. Betul kita capai banyak kemajuan. Tapi bila kita ambil langkah baru-baru ini, tahniah. PGA, siasatan jenayah, komersial, AMLA, sempadan. Bila bekerja sebagai satu pasukan, menyerbu dan bertindak, saya salute itu kejayaan yang sangat membanggakan kita. Lihat umpamanya yang cepisan-cepisan peluru, itu berkontainer. Kalau dicampur semua puluhan kontainer. Diseluduk masuk. Ya. Tentunya bukan beberapa bulan. Mungkin beberapa tahun. Lihat penyeludupan di sempadan. Yang menyebabkan kita kerugian ratusan juta, mungkin bilion ringgit. Lihat juga isu-isu yang dikaitkan dengan kejayaan narkotik baru-baru ini. Bukan sahaja tentang merugikan, merusakkan masa depan anak-anak kita dan mengaibkan kita sebagai satu negara bila dijadikan transit negara asing untuk dihantar